Terima kasih Syari Zamdi Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kawasan operasi mencari dan menyelamat SAR 6 lagi mangsa yang masih hilang dalam insiden bot karam perampiran Pulau Mengalum. Hari ini akan diubah dari utara di perairan Labuan ke arah selatan perairan Permatang Semarang berikutan pergerakan angin dan arus laut. Menurut pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kota Kinabalu, Laksamana Pertama Maritim Adam Aziz, kawasan pencarian di Laut Cina Selatan dibahagi kepada 5 sektor iaitu A ke E yang merangkumi kira-kira 3,000 batu nautika persegi. Kawasan kita tetapkan sama, cuma kita anjakkan kawasan tu daripada utara kita bawa dia ke selatan kerana kita melihat angin bertiup daripada arah timur laut. Jadi itu membawa menjangkakan ke selatan. Setakat ini, jumlah keluasan carian dari hari pertama operasi SAR merangkumi 4,500 batu nautika persegi. Laksamana Pertama Maritim Adam menyatakan dalam taklimat perkembangan operasi SAR tersebut kepada media di Ibu Pejabat Maritim Malaysia di Likas. Beliau juga menyatakan satu helikopter dari unit udara polis dan kapal KM Banggi turut digerakkan menjadikan jumlah keseluruhan aset terlibat dalam operasi berkenaan meningkat kepada 23 buah. Sementara itu, anggota keselamatan yang terlibat dalam operasi SAR juga ditambah kepada 400 orang berbanding 350 orang sebelum ini. Setakat ini, 22 mangsa termasuk 2 kru berjaya diselamatkan dengan 3 maut dalam insiden bot karam berkenaan.